Program World Quran Hour 2025 pada 25 Mac memberi kesan besar terhadap masyarakat supaya lebih dekat dengan Al-Quran. Justru, warga Ma'had Muhammadi Perempuan memberi sokongan penuh kepada program yang dapat meningkatkan keberkatan kepada pembacanya. Penolong kanan pentadbiran Ma'had Muhammadi Perempuan, Nik Emran Datuk Nik Mustafa berkata, bagi memeriahkan World Quran Hour, pelajar dan guru turut digalakkan menyertai bacaan dan tadabbur walaupun berada jauh dari lokasi program. Melalui kempen itu, semua warga sekolah membaca dan bertadabbur surah As-Saff. Sebelum bermulanya sesi pengajar, pelajar akan baca Al-Quran dulu terlebih dahulu, barulah bermula PDP. Sebab untuk menjadi manusia yang terbaik, kita adalah sentiasa bersama dengan Al-Quran. Harapan kami supaya orang ramai turut serta dalam program Al-Quran Hour sebagai satu sumbangan kita di bumi Allah SWT, supaya kita akan sentiasa bersama dengan Al-Quran Al-Karim. مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Kami warga Ma'had Muhammadi Perempuan menyokong Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar.